Kau Humaira ada macam-macam dekat Budin. Logik ke? Hai, kau orang Brunei. Apa khabar? Ya. Kenapa kat dalam rambut panjang? Dah watak dia nak macam tu. Rambut macam rambut memang dia nak rambut ala-ala macam keserabai sikit lah. Budin nak ukasha je. Dan kita geng-geng lelaki pula, kita bantai pula geng-geng perempuan ni. Bukan perempuan lah, kita pula. Mana geng-geng lelaki semua yang memahami perasaan seorang Budin yang dah kena teruk dengan Humaira. Lepas tu tiba-tiba tu lah ya. Razak tu memang nak kena penyepak. Tunggu ni, Mother Chan memang nak sepak dia betul-betul. Razak tu lah. Malam ni episod 41. Come on, thank you. Come on. Budin lempang je dia. Lempang siapa? Betul-betul Razak tu memang nak kena lempang. Budin jom badminton. Alah, yang orang busy lah. Busy dekat ni. Bang Budin. Dr. Afifah, korang kalau follow, korang akan faham. Nanti at the end ada satu part korang akan macam tiba-tiba je korang macam turn off dengan Dr. Afifah. Tiba-tiba korang akan macam kesian pula kat Cempaka Humaira. Tapi untuk saya sebagai seorang Budin, memang saya tak puas hati lah. Memang tak puas hati lah. Gym habis job ni saya start buat badan balik. No. Ini bukan spoiler. Ini kau kena teka. Macam saya cakap tadi masa radio interview kan, korang yang baca novel tu baguslah baca. Tapi mana tahu, kita tak tahu. Tiba-tiba kita tak ikut ending novel tu. Sebab kita tahu, sebab orang mostly dah tahu dah ending novel tu macam mana kan. Mungkin ada twist kan? Mungkin Budin dengan Mirna, mungkin Budin dengan Nek Bunga, kita tak tahu. So korang kena lah. Motor semua sibuk pasal aku penat menangis macam tu. Motor aku yang korang sibuk nak tahu motor apalah apa semua. Motor apa lah aku pakai? Motor demak rasanya. Abang Budin datang Sabah. Datang dari tu Sabah untuk takluk kan. Budin kalau nak ending Latifah ke tu. Okay, thank you Hakimi. Thank you bagi gift. Siapa yang bagi gift tu, thank you. Okay, Budin pilih bawa motor up lama. Okay, Syam, terima kasih. Ni Serena, thank you bagi aiskrim tu. You Hafiz Tengku. Okay, korang nak macam mana sebenarnya? Korang membayangkan korang nak ending dia macam mana? Korang nak ending dia imamku tu macam mana? Lepas korang tengok kan, korang dah tengok yang macam mana Budin tu kena daripada awal episod sampai dah tengah episod, sampai dah nak habis ni. So korang rasa ending dia macam mana? Yang korang nak? Lama dia tiba nak suruh dia dengan Humaira pula. Lepas tu ada suruh dengan doktor. Budin dengan doktor. Tapi doktor tu sebenarnya dia kira macam hampir-hampir nak menjadi penyondol juga. Thank you. Siapa? Korang tak sedar dia jadi
dia sondol juga sebab dia dah tahu Buden tu dengan dah ada isteri. Ambil dua-dua. Macam mana tau. Lepas tu korang tengok yang beria si Cempaka Humaira tu menangis. Korang rasa tu memang honestly dia menangis betul ke? Ataupun at the end dia prank lagi sekali si Buden ni? Berapa kali dah Buden kena prank ni? Terima kasih Monzo, terima kasih Zana. Tapi betul, saya macam sebenarnya saya nak share lah dengan korang juga. Sebenarnya saya terharu abang kaum-kaum lelaki yang menonton cerita ni. Itu saya macam excited tengok macam abang-abang ni sambil macam mana diorang boleh, kalau korang tengok ada yang lalu kat FYP ke apa kan, pasal kalau di imamku tu kan, macam diorang macam mana diorang boleh kumpul ramai-ramai dekat kedai makan, duduk ramai-ramai tapi semua lelaki je. Lepas tu tengok TV yang menonton cerita di imamku je. Macam kan. Tengok abang tu, saya tengok abang bomba, saya tengok ada polis, saya ada tengok grup-grup hilang lah, kejual kereta lah, semua. Korang tu memang tu sengaja korang buat konten ke? Atau memang betul-betul korang tengok? Sebab Hai Buden, hai Rahman. Orang lelaki ni semua nak cakap ni. Sebab ramai lelaki tersakiti. Alah, siannya lelaki-lelaki semua takkan lah. So sepanjang diorang keluar tu, apa alasan diorang, ayah abang nak pergi kedai makan, jangan abang nak makan. Tapi sebenarnya korang kita tengok di imamku, sebab malu nak tengok dekat rumah dengan isteri. Sebab malu nak tengok dekat rumah dengan isteri ke? Atau tengok dengan lelaki-lelaki orang lebih memahami, macam tengok, bila tengok macam ada sini korang tengok sama-sama. Kan aku dah cakap dah Mat, memang macam tu ada gang macam tu ke? Kan boleh je borak dengan isteri ke? Bila korang ada tengok cerita dengan isteri, contohlah bila tengok dengan isteri, dia akan macam, korang akan mostly akan berargue. I dah cakap kan dia macam tu. Tak ya, memang lelaki macam tu. Tak no, lelaki tak sepatutnya kena macam tu. Tak, you know, I tahu lah I perempuan lah akan macam tu kan. Tu saya tengok. So kalau lelaki tengok sama-sama kat kedai makan ke apa, kalau scene tu sedih, kalau dia nangis, seorang sebelah pun menangis, so dia ada feel lah kan. Tak ada siapa rasa malu sangat. Nangis berjemaah. Salam doktor. Ya, betul. Banyak suami-suami abang-abang lori lah apa semua. So saya sekarang ada satu fan baru, yang abang-abang lelaki pula, geng-geng lelaki semua. So bila jumpa kat mana, yang akan jerit, suara akan keluar panggil jerit Buden tu ialah lelaki, geng lelaki. Buden. Tadi saya pergi open house. Ada open house juga kan. Itu yang sampai masuk open house, suara lelaki dulu, Buden. Oh Buden tu. Faham. Saya abang-abang ni semua tengok ke? Di Imamku ada 52 episod. Hari ni episod ke-41. So ada lagi 11 episod lagi. Dah nak habis dah. Masa kita dah tak jumpa dah. Sebudin dah tak ada dah. Ada juga saya dengar orang-orang request nak tengok, nak dia Imamku Raya. Dah tak raya dah lepas dah. Di Imamku Raya nak cerita pasal apa pula? Macam mana Buden berakhir raya dengan penuh kesabaran sepanjang malam tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum siapa yang baru join tu. Apa khabar Buden, kita nak ambil menang. Ya, kita ambil menang. Thank you siapa bagi gift. Thank you Elio untuk for the gift. Siapa bayar gift yang bagi ni, thank you so much. Cepat tekan like lagi, tekan FYP lagi kasih FYP. Tekan. Apa? Sign in. Tu kot dialog selalu bini saya pakai. Miss Awi bila nak main bowling asyik marah. Adik keras sikit dah. Ya. So episode hari ni dia dah start. Kalau korang tengok lah, ada yang
sikit-sikit tu, Budin dah start keras lah. Budin dah, sebenarnya dia tahu hati dah. Macam tu lah bila orang tahu hati. Yang Pak nangis tu betul ke? Betul macam mana? Betul nangis? Saya sebagai pelakon murah dan berkaliber, saya memang menangis. Menangis betul-betul. Saya nak menangis senang je. Kan shot atas kan, kat bawah saya picit buk saya kuat-kuat. Lagi sakit. Macam tu. Imam aku dah nak habis lah guys. Thank you bagi gift, sampai bagi rose. Thank you for the roses. Thank you for the roses. Untuk isteri-isteri yang tengah tengok ni, tolong cakap Budin kena salam dekat suami semua. Terima kasihlah abang-abang yang semua yang menonton. Acik thank you. Jungsha thank you. Saya ada goal lah kat atas tu. Ada 130, 110. Sikit lagi nak settle tu. Benda lah kat atas tu. Nak settle dah. Lagi 20 je. Tak tahu kenapa 20 tu. Malam ni Budin tak, malam ni kita tak layan dah. Kita memang tak bagi muka terus. Kumang thank you. Akulah thank you so much for the roses. Thank you for the roses. Rasa persamaan. Ya. Mantap semua orang. Thank you. Terima kasih. So apa lagi soalan cepat sebelum saya nak off ni? Nak masuk shooting dah. Dato' N thank you. Miraki Kumang thank you. Budin tolong saya. Tolong apa cepat? Nama saya Kamal Adli. Budin Kamal Adli. Kalau dua nak keluar macam mana? Shooting pun belum lagi. Apa soalan dia? Laju sangat kak, saya tak boleh nak tangkap. Selamat petang ya. Assalamualaikum. Kenapa Budin baik sangat? Baik semua mungkin sebab memang lahir apa ni? Allah. Apa ni? Laju sangat, tak tahu nak baca. Tak sempat baca. Dia bukan tak nak nonton FIFA. Problem dia kan suami orang. Macam tu lah cerita dia. Ini karakter Kamal. Budin sama di hati ya. Apa persamaan Budin dengan Kamal? Dua-dua lelaki. Sama Budin ni ada FIFA Fast. Pisang satu bang dah boleh datang dekat gerai muka depan FIFA. Di Imam Kau episod 52. Kenapa laju sangat dan dia tak tahu nak macam mana persamaan. Sambil lagi episod Budin nantilah Budin berjabar sangat sebab memang dia Azali penyabar. Budin sabar dah tu bercerita dah tu memang macam tu nak kena main bomoh je kerja dia. Tapi ni ke set ending tak tahu, korang tunggu je kat mana hujan. Jauh dia dekat kampung, dekat area hijau juga. Nanti Budin tekan pilih nak FIFA ke Humairah. Laju menyengat, laju sangat ni Budin tengah rap tu. Bukan tengah rap, tengah baca nak settlekan semua. Nanti korang boleh puas hati. Saya fan Hai orang Indonesia, Humairah kena salah patut menangis sebab beza Budin dengan Amir. Sama je dua-dua. Penyelamat dan lelaki ya. Budin penyelamat. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Budin. Mau Budin hari tu aksiden bila lagi bisa punah bang. Kat Lili mati kak. Mati tak mati hidup kan. Budin ya. Budin kahwin dua ke apa setan? Mana boleh kahwin dua? Laju betul kau masuk. Laju sangat ending dia tak bagi dulu. Ya, jangan sekali pun kalah. Tak. Bang, jangan sekali pun kalah. Perempuan memang patut kalah yang ni. Salah bang. Waalaikumsalam. Last episode baru dah habis dah. Tarik nafas bang. Memang tengah tarik. Sabar Budin tengah sabar. Assalamualaikum. Dan projek Budin lepas tengah buat projek. Dia tengah syuting sekarang ni. Budin terima kasih. Dia nak keluar ni. Gocok ni. Gocok. Syuting apa cerita apa ni? Cerita tadi kita syuting untuk ni. Panjang sangat cerita. Sampai episode berapa? 52. Hai Budin. Cuba relax. Laju sampai like. Memang laju now. Sampai like ni diorang ni. Budin live. Dia Imam Kau berapa episode? Dia Imam Kau ada 52 episode guys. Laju baca. Saya silat apa Budin? Silat mangkuk nama dia. Rapper Umar bin Zakaria di Mangkuk. Kami komen je FIFA. Assalamualaikum.
Korang memang mana? Dia nanti kau crash Din. Tak sebab tak lembut. Tenang, bawa kawan bocor. Aduh, lajunya Budin memang laju benda ni laju. Cuba Budin baca komen. Nak baca mana satu-satu ni, banyak sangat komen ni. Salam Budin, relax. Saya tengah relax ni. Budin tengah relax. Budin stay strong tau. Yeah, I will stay strong. Budin Maira mana? Maira hantar dia lah tengah honeymoon dengan phone yang baca ni. Abang Budin pelayar lajunya. Budin ni tenang bang, tenang ni. Budin sama Maira. Saya baca, saya boleh selagi saya baca korang punya komen semua sempat tu kira kompower saya nak bang Budin lah. Macam mana nak tu Budin nak okey tadi? Tak okey. Tu beberapa episod 52 sampai dah botak dengan muka. Botak. Tadi gangster juga nanti muncul bang I love you tu. Aku ni wujud lelaki macam Budin ni. Wujud kot. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Lepas jam aku cerita lagi akan kembali insya-Allah nanti ada. Ukasha tak atau merah Ukasha. Bila Bayonetta 2 keluar? Macam mana Bayonetta 2 lah? Itu berpuluh tahun dah. Budin terima menyala kemenangan buat lama. Ya, kemenangan ya Budin ni. Bang episod dia keluar ini 41 Eminem Malaysia. Botak tu akan keluar nanti lancar betul. Saya B20. Kenapa nak B20? Okey, bagi gift lagi. Budin. Dr. Fafo tu. Saya aku sekolah saya tu Budin all the best. Menyala. Apa yang menyala kepala otak saya ke? Budin cukup misai. Nanti habis job ni jangan bersyukur. Saya dah semak dengan benda ni. Budin, ya, Adila tu Budin lah. Ending macam mana boleh beritahu. Tengoklah sampai habis. Penatlah macam ni. Syuting kat mana? Syuting dekat Negeri Hijau. Baik, esok saya tengok. Okey, hai Budin. Kemarin laju sangat juga. Korang pun penat juga nak dengar apa yang saya baca. Saya pun tengah baca apa semua. Saya cuba dapat apa yang korang cakap. Okey, gangster telah muncul. Ya, siapa yang baca novel akan tahu mana datang abang botak tu. Okey. Drama ni dengan aku dah rap ke? Budin sebab ke Budin je. Budin love you tu. Okey, penat baca. Thank you guys. Nanti tengoklah. Hari ni pukul 10 guys. Kita meet up. Kita jumpa. Okey. Thank you Lia bagi donat. Wadadidau Lia. Siapa bagi donat? Saya Wadidau nama dia. Fiqah, thank you so much. Nazirah Naz, chocolate, thank you. Sihat sama tengok malam ni. Tengok tau. Ketam batu. Ira, thank you. Mal hujan tu yang duduk dengan kita ni. Tapi dah reda dah ni. Dah boleh masuk set dah ni. Thank you teman guys. Thank you Ryan. Ida Yuyu. Oh, acap penyu. Terima kasih kerana memberi saya topi acap. Thank you tau Ida. Acap cool. Kepada Acap, awak memang orang yang gempak sebab bagi topi. Budin, ya, Wadidau. Dapat benda-benda best, Wadidau. Wah, dapat love letter. Terima kasih Koci Yuna, Rozaidi Romli, Mr. F. Acap penyu bagi donat pula. Acap penyu. Acap pernah dengar nama acap penyu ni. Siput, terima kasih. Saya balik Kuantan. Budin. Wow, tak nak. Syafiq, thank you. Dedi, thank you Budin. Ya, Budin ni Budin. Dia ni Budin. Saya Budin. Betul lah tu Budin. Halle Berry, thank you. Saya bukan Kamal, saya Budin Amiruddin. Cuma nama bapak tak Amiruddin. Ben apa tak tahu dah. Ben pisang kot. Putra, thank you Budin bila last episode 15 hari bulan Mei ialah last episode. Dewi Teti, terima kasih. Okay guys, Kak Lily tu bagi dia sihat dulu. Nanti kita cerita pasal dia punya hal pula. Jemput datang Kefi InsyaAllah datang kat Kuantan. Rozaina, thank you so much. Abang itu Rozaina Kasha. Macam mana episode Rozaina? Oh, terima acap penyu. Memang gempak lah acap penyu ni. Kalau lah awak ni, saya harap awak bukan seekor penyu. Awak macam manusia yang gempak ni. Bagi saya topi dah 2 kali. Terima kasih acap penyu. Miss Nobody, hello, thank you acap. Maira, Koci Hyuna. Aduh, penat. Saya tengah fikir acap penyu. Saya ada tadi, saya try dekat era tadi, saya buat benda alah Wadidau ni tau.
Baru satu lagu saya penat lah, tapi saya respect orang kampung tu. Dia boleh setiap masa dia boleh buat layan wadidau tu. Saya boring-boring kata, oh Una, thank you Una. Una habis bagi saya cerita kan, tapi nak bagi je. Saya tertekan pukul 4 pagi 3 pagi punya ni. ASD, thank you. Dia buat wadidau sambil tidur. Sebab mungkin dia tunggu gift kan. Ramai-ramai tidur dah terlentang ramai dekat situ. Sekali bila dapat gift dia kejut ramai bangun. Ajak penyu lagi. Ajak penyu. Ramai-ramai tiba bangun dengan kantuk tu menari. Wadidau, thank you. Habis apa orang dah baring balik tidur ramai. Saya macam confused. Wah, dia orang dah set otak dia orang macam tu ke? Ajak penyu, thank you. Banyak betul awak bagi. Syahija, thank you. Acap, thank you. Amirul Ashraf, thank you. Saya okey je. Saya tengah dalam kereta je, tunggu. Tok Ayah, terima kasih. Terima kasih. Om Budin tolong wish kawan saya. Siapa kawan awak tu? Saya sempat nama happy birthday kawan dia lewat. Ya, birthday saya dah lepas. Terima kasih Acik D. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak tau. Okay. Kirim salam Dr. Happy birthday Haura. Birthday Haura semalam. Nanti Haura baca jangan risau. Hai Kamal. Hai apa khabar? Budin dengan Tengku Azman. Hai. All the best Budin. Nama Budin tolong wishkan nama saya tolonglah awak sebab saya tarik balik je. Kawan saya Akmal birthday hari ni. Akmal happy birthday. Birthday Akmal. Akmal happy birthday. Budin. ASD, terima kasih. Thank you. Ya, hatiku keras. Ini turn Budin nak keras pula hati dia. Dah cukup lah Budin kena. Terima kasih Suri. Terima kasih. Adalah 7 lagi. Terima kasih. Ni time Budin pula. Dia jangan Maira ni salah step je kan. Keluar silat Kang. Suri, thank you so much. Terima kasih banyak. Aku bersilat dengan Maira pula Kang. Boleh jual burger. Lepas ni Budin, kalau orang tengok dia dah macam dekat gerai burger dia kan. Sebab kan Azman cakap, kau tak nak buat kerja lain ke? Cari pendapatan. Itu yang dia macam jual burger tu. Cik D, terima kasih Cik D. Budin, yo. Tak patah balik. Jual burger, yes. Budin akan viral jual burger pula. So korang pandai-pandai cari mana gerai Budin. Nanti Budin bagi burger free. Siapa tau. Memang ending macam mana? Takkan saya nak cerita ending macam mana. Korang siapa yang dah tengok dah sampai 40 episod dah. 40 episod daripada sebelum Ramadan lagi cerita ni. Dah sampai habis raya dah. Hari ni Syawal last lah. Takkan senang nak cerita dia punya final macam mana. Rugilah. So tengok je lah sampai habis. Okay. Pijak ke kepala. Berapa episod dah macam Budin kelas silat dah. Ya, anak comel saya SD, thank you. Dah berapa episod? Dah nak habis dah. Thank you SD. Thank you gifter. Thank you ASD. Banyak. Tiap naik tu terima kasih ASD. Title giver, thank you ASD. Korang tolonglah tengok. Dia imamku. Dan korang yang akan menentukan rating cerita ni. Usaha kita orang. Dan harap korang enjoy lah cerita ni. Sebab cerita ni sangat relax. Dia sangat direct sebenarnya. Tapi korang boleh follow abang-abang. Semualah abang-abang, lelaki-lelaki, suami-suami. Dia boleh share yang rasa perlu dibela nasib mereka. Terima kasih. Tengoklah cerita ni. Okay. Hujan ni.
Hati kau keras ni. Ya, ini turn untuk Buden keras. Okey. Turn kami pula keras. Empat je. Ya betul, 4 je lagi topi. Lepas tu saya settle lah kita punya game hari ni. Kalau yang ni boleh Dodol. Terima kasih Dodol. Hatiku keras sebenarnya. Rafiq tu korang suka watak dia kan? Rafiq tu, ya, saya adalah ketua untuk semua lelaki-lelaki yang tersakiti di Malaysia. Masukkan saya lah, Buden lah. Jadi boleh duduk di bawah saya. Kalau ada apa-apa masalah, Buden akan datang membantu. Dolly Enel, thank you. Last 52. Apa tadi tu? Buden saya tak mengandung. Kalau tak muka anak saya confirm macam Buden. Sebab tengok selalu cerita Buden. Terima kasih. Ya, Tim Buden. Korang jangan, siapa yang nak elok follow dah jadi Tim Buden. Korang jangan nak ada tiba-tiba kau nak melompat tiba duk Tim Maira lah, Afifah ke apa. Kita kena kental Yang laki-laki dah follow Tim Buden yang rasa backup dan kesian Buden menangis. Terima kasih Una. Menangis kat dalam hujan ke apa semua kerana telah dibuat teruk tu. Korang kena support Buden. So stay dalam tim Buden. Tak nak ada tim orang lain lah. Ya. Kalau korang duduk stay dalam tim Buden, yes, Buden akan kahwin dengan Nek Bunga. And Hanif Oshairi, terima kasih banyak. Gita, thank you, terima kasih. 2 je lagi. Buden tersayang. Oh ya, Buden tersayang. Ada pula nama Buden. Tapi best lah. Hafiz, terima kasih banyak. 1 lagi. Terima kasih guys. Dia cakap kan, Tim Maira ke Tim mana jangan nak duduk ni Kita tak, thank you Buden. Tim Buden je boleh duduk kat dalam ni. Korang tak kesian ke? Dah 38 episod Buden kena macam-macam. Lepas tu dengan hanya 1-2 episod dia sangat menangis. Maira minta maaf. Maira ini Maira bersalah bang. Maira janji Maira betul-betul menyesal. No, banyak cantik. Korang lah. Itulah dia. Setakat menangis sikit, baru sikit menangis, ni sikit-sikit. Korang tu sendiri, bukan Buden tau. Korang tu semua yang tak kental. Baru perempuan menangis sikit. Maira minta maaf bang. Maira tahu Maira bersalah. Maira janji Maira takkan buat. Maira menyesal. Maira takut apa ini dia. Abang Buden. Dandan kau panggil abang pula. Dandan. Saya tak payahlah layan benda macam tu So kita kena kental tau. Tiba-tiba pula anak bongsu, thank you. Oh, saya dah set goal ke? Tak apa. Anak bongsu, thank you. Anak kurang lah. Ada baca tiba minta untuk okay Buden, kesian lah dekat dia, kesian lah dekat Cempaka Maira. Dia dah insaf. Oh, macam tu terus insaf. Baru 2 episod 3 episod je tu terus tu. Yang Buden tu kena banyak tu. Yang sebelum ni kau tak layak untuk aku. Kau tu cuma driver. Kau tak layak untuk aku. Ni Buden tau selama dipanggil. Tiba-tiba bila dah baik, Abang Amir, Abang Maira betul-betul menyesal. Payahlah. Yeah. Okay. Si Afifah, Dr. Afifah tu pun satu hal juga kan. Dah tahu memang Buden kena bedal kan. Buden dah kena bedal, dah tolong masa tu. Yang kau Afifah, kau tiba-tiba datang, kau tu dandan, kau pegang tangan si Buden ni. Alah buat caring pula, nak buat bakar pula si Maira depan tu. Kau nak bergaduh, kau
korang gaduh je lah 2 orang kat situ. Tak payah nak libatkan Budin. Lepas tu tak pasal-pasal aku pula kena. Oh Budin tu ni gatal bagi Afifah pegang lah apa semua. Oi. Aku ni bersilat kan. Itu kan. Main-main. Diorang ni main-main. Okey, Lily pula. Kak Lily masa sakit dekat rumah punyalah backup si Budin ni. Kesian yang level semua lah adik ni. Tiba-tiba kalau korang tengok trailer hari ni, kalau lepaskanlah dia, tapi untuk akak, untuk Kak Lily, boleh tak terima ni? Hey, terima pula. Dah berpuluh episod yang aku kena dengan itu. Yang Kak Lily tu ada, yang aku tolong ambil phone bagi, pinjam duit lagi. Semudah je, semudah je. Terima demi akak. Oh, kalau macam tu demi akak Kalau tu demi saya, akak terima balik lah Abang Amar tu. Boleh, tak payah cerai. Dumb shit betul. Budin lah. Budin banyak pendam tau. Tiba je. Lily ni dah sakit lah atas katil tu. Duduk diam. Dia makan bubur ke apa. Dia sibuk tengah-tengah bawa lepas operation tu nak cakap lagi pasal Maira. Mentang-mentang lah Maira tu datang dekat robot. Lily, lah semua. Oh, kau nak guna kat Lily lah jarum, nak cocok, nak pujuk pula. Pandai kan Kau ni memang pandai lah Maira. Tapi aku ni Budin lah. Budin tak kosong. Acap. Acap. Terima kasih bagi Rojap. Acap ni pun peminat juga ni. Tapi jangan jadi lalang Acap. Setahu aku kau memang minat Budin. Tiba yang ujung-ujung ni kau yang kesian pula kat cempaka Maira tu Cap. Terima kasih. Tak, saya tak emo. Saya tak emo. Saya cuma terfikir balik borak-borak dengan korang daripada tadi. Oh, teringat pula. Ya juga betul lah tu. Korang ni semua yang nonton ni baru tengok orang sedih sikit, dia menangis sikit. Abang Amir. Oh, selama ni Budin. Tiba Abang Amir. Wih. Kejap apa ni? Cantik Jap. Tunggu Isnin. Dah lagi sikit lagi nak habis Jap. Sabar Jap Saya tengah marah diorang ni semua. Kejap. Hajar semua ni. Oh, marah betul. Upgrade sikit kejap Apa ni ada baca ni? Best kalau memang upgrade sikit fight scene sebab jika sangat fight. Okey, cerita dia macam ni. Bukan tak boleh upgrade scene fight tu. Okey adik, abang nak cerita. Fight kita orang shoot 52 episod. Hari-hari, sehari tu setiap hari kita orang buat lebih kurang dekat hampir 20 episod. Tahu? So memang rushing. So itu je fight kita orang boleh buat. Kalau betul kita nak buat fight yang gempar, kita orang kena buat cerita Budin, The Blood Brothers, ataupun Budin. Memang kita fokus cerita fight je. Faham? Jadi itu je fight kita boleh bagi. Rushing sebab habis scene fight tu dah kita buat scene lain pula. Scene borak-borak balik. Cik Maira ni, Cik Maira tu, ini. Faham tak? Jadi kita tak jadi kita orang memang cerita ni dia imamku. Jadi fokus dia pasal Budin ni punya dia untuk menjadi seorang imam, bukan dia menjadi seorang fighter. So ada sikit tu, itu je kita orang sempat buat. Nanti yang lain-lain ada cerita lain yang ada fight. Gitulah cerita dia. Yang marah-marah tau, saya gurau je. Aduh. Kalau nak tengok fight tak, tengok cerita yang ni. Ada cerita fight lain banyak saya buat. Fighting lain. Tapi itu je bagian. Yang itu je mengikut bajet yang ada. Satu penumbuk saya charge 500. Satu penumbuk. Okey.
Tengoklah kira 2 blok 200. Kaki naik mahal sikit lah sebab kaki kan. Kaki 800. Itu yang masa tu dia orang ada modal dalam RM12. Itulah fight dia. Okay. Thank you guys. Lama Acap Penyu masih bertahan lagi. Acap Penyu, thank you Acap Penyu. Okay, nanti saya borak lagi dengan korang ya. Sebab nak tengok apa jadi ni. Kita nak kena masuk set dah ni. Okay guys, nanti saya marah lagi ya. Malam ni jangan lupa tengok pukul 10 malam 41. Kita tengok apa jadi. Terima kasih siapa yang support until now. You guys the best. I'll see you insyaAllah. Okay, semalam birthday anak saya Haura, and I'm so happy. Allah selamatkan anakku. All the best. Dah setahun dah. Thank you. Apa ni? Apa ni? Okay, jumpa malam ni guys. Tak ada kat sini, kita jumpa malam ni. Lepas tu nanti kita komen-komen lagi kita. Okay, terima kasih siapa yang bagi gift. Thank you so much semua yang support. Hujan dah berhenti, so nak sambung kerja. Jumpa lagi Sorry apa-apa tau, saya gurau-gurau jangan marah tau. Assalamualaikum. Terima kasih tau. Bye bye guys. Bye. Thank you